Nak khabar ni, siap mu tahu ke tak? Pernah tak terfikir mengapa warna kuning dipilih sebagai warna cat pada bahagian luar bas sekolah? Bukan di Malaysia saja, Amerika, Switzerland, Norway, Finland, Jerman, Rusia, China, Taiwan, Jepun dan Korea. Semuanya warna kuning. Warna kuning bas sekolah dipilih sebagai warna badan bas bukan saja untuk identifikasi semata-mata. Sebaliknya, pemilihan warna ini di peringkat awal terlebih dahulu berkait dengan faktor keselamatan. Pada tahun 1939, Dr. Frank W. Sear telah menganjurkan sebuah persidangan untuk menubuhkan peraturan standard bagi bas-bas sekolah di Amerika Syarikat. Dalam persidangan ini, warna kuning keorenan dipilih sebagai warna standard bas sekolah di negara tersebut dan dikenali sebagai National School Bus Chrome. Seperti yang kita tahu, papan tanda berhenti dan lampu isyarat berhenti menggunakan warna merah untuk menarik perhatian pengguna jalan raya. Selain merah, warna kuning juga merupakan antara warna yang pantas menarik perhatian manusia. Misalnya, jika anda melihat secara tegak di depan, jika ada objek berwarna kuning yang tidak terletak di depan mata, ia masih akan kelihatan di hujung penglihatan. Bahagian hujung penglihatan ini juga dikenali sebagai medan perisian atau peripheral field. Saintis mendapati bahawa manusia dapat melihat objek kuning dalam peripheral field 1.24 kali ganda lebih baik berbanding warna merah. Bukan itu sahaja, warna kuning juga lebih mudah dikenal pasti jika diletakkan di dalam persekitaran gelap berbanding warna merah. Oleh sebab itu, warna tersebut merupakan warna yang paling sesuai untuk dijadikan sebagai warna bas sekolah. Garisan dan tulisan berwarna hitam pada dinding bas juga adalah kombinasi terbaik antara kedua-dua warna berkenaan. Kombinasi hitam kuning keorenan dikatakan adalah warna paling mudah ditangkap pemandu kenderaan ketika waktu pagi. Apabila melihat warna ini, pemandu pantas menyedari kehadiran bas sekolah di kawasan tersebut yang mungkin sedang membawa pelajar dan akan memandu lebih berhati-hati.